program Ngaka Merimbun menggapai aman sekolah dan murid-murid sekolahan. Hari bulan Januari tu saya tekalkan program Mengaka Merimbun, menggapai awan, menggapai langit, tak tercapai lah seperti yang BMX tak kan, menggapai langit, dekat menggapai awan, insya-Allah boleh. Program Mengaka Merimbun menggapai awan adalah falsafah hidup saya sebagai seorang cikgu, pegawai jabatan dan juga guru besar di sebuah sekolah asli SK Chenin. Turun bantu rakan-rakan guru besar, guru-guru di sekolah pendalaman. Assalamualaikum guys. Today I'm in SK Seri Tanjung in Tanjung Rambutan with Puan Hajah Azila, the new headmaster in SK Seri Tanjung. Sudah perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Seri Tans. Saya Puan Hajah Nur Azila binti Muhammad Lazim. Mula berkhidmat di sekolah ini sebagai guru besar pada bulan Mac tahun 2025 dan sekarang bulan Januari hampir 1 tahun lah. Apakah your vision and conviction untuk di sekolah ini? Okey, visi dan misi saya. Saya telah pun memperkenalkan Hala Tuju Seri Tanjung iaitu Seri Tans yang bermaksud S, sekolah berkualiti, E, ikuti PDP, R, reformasi sekolah, I, inisiatif pendidikan, T, transformasi digital, A, anjakan prestasi murid, N, naratif murid orang asli, S, sokongan PIBG dan komuniti. Singkatannya Seri Tans ataupun lebih mesra kita panggil Seri Tanjung lah, dipendekkan jadi Seri Tans, tapi mempunyai maksudnya tersendirilah. Okey, Puan Hajah Nur Azila ni ya dah guru besar perempuan yang kedua selepas Harijah. Bagaimana perjalanan anda ke sekolah ni? Peringkat awalnya. Mula-mula dapat ke sekolah ini tu rasa macam agak mencabar sebab keadaan fizikal jalan raya tu memang bukanlah sebaik yang kita sangka lah. Keadaan yang memang penuh cabaran lah. Kalau orang lain naik tu agak menggerunkan jugalah. Tapi apapun saya gembira ditempatkan di sini sebab sepanjang perjalanan saya ke sini tu saya dapat macam-macam idea dengan alam sekitar yang hijau, harmoni, deruan sungai, air sungai. Jadi saya rasa macam best macam tu. Jadi dalam perjalanan tu sambil menikmati keindahan alam tu, banyak idea lah datang dalam fikiran saya untuk meningkatkan SK Seri Tanjung. Okey. Dalam masa yang singkat ni, tapi singkat-singkat pun dah setahun lah ya. Apabila saya datang ke sekolah ini, banyak lagi kelemahan yang perlu saya upgradekan lah ya. Terutama dari segi pendigitalan lah, sebab sekolah ini pun telah diangkat sebagai sekolah digital murid orang asli peringkat daerah Kelantan Utara. Jadi bila saya datang, sistem digital di sini tu agak kurang diaplikasikan lah di peringkat PDP di penggunaan sekolah ini. Sedangkan sekolah ini mempunyai peralatan yang banyak lah. Contohnya smart TV, smart board, komputer, notebook. Jadi saya menggunakan semua peranti ini untuk meningkatkan digital di sekolah ini. Apa yang saya buat, saya minta kerjasama semua guru, kami sebagai satu pasukan menceriakan dulu persitaran sekolah ni supaya
murid-murid berminat untuk hadir di sekolah dan terus belajar di sekolah ini dengan hati terbuka. Contohnya beberapa, kalau di peringkat digital saya wujudkan bilik ICT lah. Kalau cik ada kawan nanti boleh tengok bilik ICT. Bagi saya amat menarik walaupun hanya ruangan yang 1B saja, tapi bilik itu sangat menarik dan menarik minat murid untuk terus meneroka pendidikan. Okey, harapan saya kepada semua guru SK Sri Tanjung ni agar tak berputus asa lah, cepat mengalah dalam mendidik anak-anak SK Sri Tanjung ni, terutama dalam 3M yang kita memang telah tahulah di sekolah murid orasi ni 3M tu adalah isu yang besar lah, kehadiran dan juga sikap mereka untuk menerima perubahan. Tapi insyaAllah dengan adanya tim guru-guru SK Sri Tanjung ni, semua isu-isu ataupun permasalahan ini kita akan atasi sedikit demi sedikit dengan kerjasama PIBG sekolah dan juga komuniti penduduk SK Sri Tanjung di Kampung Tonggang ini. Okey, terima kasih Puan Hajah Nur Azilah. Thank you very much meeting you dengan izin awak untuk sama-sama kita mengakar merimbun, menggapai awan seperti hasrat Tuan Pengarah nak pecut laju ke hadapan. Ya, insyaAllah. Ini bilik ICT SK Sri Tanjung yang baru saja diwujudkan lebih kurang dalam 8 bulan. Pada asalnya bilik ini adalah sebuah stor. Ruangannya tidaklah terlalu besar, hanya 1 bay lebih kurang. Namun bilik ini digunakan sepenuhnya oleh warga SK Sri Tanjung, mana murid-murid akan masuk ke dalam bilik ini untuk menjalankan BDP atau aktiviti-aktiviti pendidikanan. Kami akan mengupayakan ada 5 yang dijalankan oleh guru-guru SK Sri Tanjung. Okey, inilah rakan-rakan nilai tambah mencipta nilai. Perlu ada pada seorang school manager, sebab itulah hasrat Tuan Pengarah, daya pecutan yang laju tahun ini tahun kita. Sebab parlimen dia bagi duit, kita beli. Okey, skala proses yang kami dapat ni, berarti pertama ni, parlimen diwis, jelasan ini, kita buat. meneruskan program mengakar merimbun ke sekolah SK Jonain Tunasiput dan seterusnya menyaksikan penyerahan mesin jahit daripada IKN Aerostar khusus fabrik
kepada anak didik Mek Hajar di Bawung. Tagline seterusnya, kita diumpamakan garam tetapi bukan keju. Terima kasih.